Okay, jumpa lagi di Rudian Channel. Dah Mami Raya nak ke pasar. Beli stok Nia kau beli tu. Pampersnya, beli pampers, susu. Hari tu Wesak Day, hari Senin. 12 hari bulan 5 2025. Okay. Bye bye ya. Okay. Jadi ingat pergi awal isi dapat sarapan dengan abang abang ke rumah ceritanya. Siap-siap tu gilah. Aku sudah sarapan tadi silapa. Okay, sebelumnya kawan, jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel. Okay, nak pasar. Pasar. Dah lah barang-barang nak beli Ramadan kita. Okay, berjumpa lagi. Look guys, sampai dah. Situ kami selalu beli barang. Kadang barang situ nya pun harga jauh lebih murah daripada kedai-kedai lain lah. Kadang daripada Everwin lain punya murah juga. Everwin Center Point. Satu situ jumpa Pampers Nia. Kedai lain susah nak cari. Harap tu ada lah. Mi orang RM7 pas miau, limit 2 paket. Okay, pagi kan. Hey, selesai dah. Selesai membeli barang sikit. Ya, Pampers, telur. Pampersnya ya 3XL. Bukannya? Selesai dah. Terus tu dengan tu manok ada lauk sikit. Ada makan sikit coklat 140. Okay. Telur. Hah? Anu weh, kau pergi beli baja kan? Tutup yang. Lagi sinun gi. Ken hin beli baja. Di Everwin dah selesai. Pampers, telur. Jom. Pampers, telur, lauk, manok-manok, ada coklat sikit. Saya ada barang pakai. Ada lah barang 140 okey lah. Kan? Yang penting Pampers lah. Okay. Nak pergi Ken Hin beli baja kucing. Makanan kucing dengan makanan ayam. Panas sekali. Selesai dah beli barang di Everwin dengan Ken Hin. Dah. Baru habis beli barang. Beli barang sikit. Yang penting. Hah? Udah. Yang selalu pakai nianya kan? Ya. Anu ambil. Apa namanya? Biono. Sekejap. Biono. Tahu kah? Okay. Ya boleh. Angat. Nia ngabang nekol. Nama gada. Belajar. Ikat buahnya Ryan. Jadi mami kau pergi beli bunga lagi. Dah sebut. Okey. Nak pergi cari satu barang lagi. Okey, ya sudah sebab kami ke pasar tu tadi. Mesti bagus beli kat tamu tungku. Okey, bila tungku set dah. Pergi pasar lah. Bye. Alright, cari bunga lagi. Okay. Pergi dah tu. Sampai dah tempat beli bunga. Gian Floris dan Berhad.
dekat dengan Yulan Plaza. Kedai tolong nama tu. Memang dari dulu cari bunga nang situ ya orang. Ya ya. Gian Floris Nurbahat. Nah dalam bunga pakai kawin, bunga pakai apa majlis, bunga pakai meninggal, semua ada situ. Gian Floris dekat jalan Antiba. Majlis Bandaraya Miri. Okey. Stop. Okey. Dekat dengan Yulan Plaza. Ya, Yulan Plaza. Dekat dengan Market Babi lama. Suang nun sinun Miri Times Square. Ano na nampak na tulisan ano nun Miri kadinding nun. Kita coba zoom. Ya tulisan sebelah ya Miri Times Square lah ya. Oke, Gian Floris. Salah satu sebab metro pasar gitu beli bunga hari-hari ibu kami isi sempat jajab. Mari cuma mana tadi hari ibu isi sempat kami nak ngantar bunga pergi tempat apa tempat mak ame kerja petang mari itu kerja malam ada masa sedikit kita ambil kesempatan lah. Mantap bunga walaupun punya dah sedanya masih ada di hati kita lah. Okey. Kelantar balik luar hajab 2 hari dah. Siapa panas baru memang pergi lah. Siapa jauh dari rumah memang. Okey bunga dah. Pagi ada kan? Wah memang nak balik. Balik. Ni yang nunggu ke rumah. Okey wah, bye bye. Jumpa lagi lepas tu. Saya lagi kan? Okey. Masih kawan, dia ajaklah video kami ni. Jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe, share dengan channel. Wah, nak beli barang ke pasar tu. Okey. Kelak petang pergi agak kubur mak kami kali. Kelak kita ambil video kali. Alright. Bye.